Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak buat sate perut. Sate perut goreng. Tak bakar. Tak cocok pun. Kita potong kecil-kecil nanti. Kita perap dengan bahan-bahan dia. Lepas tu kita goreng. Okay, kita perap lama sikit. Okay, ni perut saya dah beli hari tu sebelum raya, hari raya. Ni perut mentah. Kalau perut mentah dia mahal sikit. Dia dalam RM16 sekilo. Kalau perut yang dah rebus RM8 dia sekilo. Ni saya beli perut mentah. Kita rebus sendiri. Okay, saya dah rebus sehingga lembut. Nanti kita boleh perap. Okay, ni dalam 1 kilo perut tuala atau beef strip. Tripe ke trip? Tripe. TRIPE. Okey, ni bahan-bahan dia. Serai, nanti kita potong kecil serai. Halia, bawang putih, bawang kecil. Kalau nak tambah lengkuas boleh tambah lengkuas ya. Okey, ni kisar-kisar halus. Okey, yang ni jintan manis, jintan putih, ketumbar, serbuk. Semua serbuk. Kalau anda nak buat biji-biji, lepas tu sangrai pun boleh juga. Okey, ni serbuk kunyit, garam, gula secukupnya. Okey, ni saja bahan-bahan dia. Okey, sekiranya ada bahan-bahan lain saya akan bagi tahu. Okey, saya potong perut dulu. Okey, ini saya dah potong kecil. Nanti nak perap je lagi. Okey, ni serai saya dah potong kecil juga. Lain semua dah potong kecil. Ni lemak yang melekat dekat perut tu saya kikis buang. Kadang-kadang benda ni kalau kita makan dia naikkan darah tinggi juga. Saya ada darah tinggi tapi saya kikis supaya buang lemak ni. Kalau yang boleh makan tak apalah kan. Okey, kita kisar ni bagi halus. Okey, ni dah potong. Ni bahan kisar. Bahan kisar kita letak atas ni. Banyak nampaknya bahan kisar. Okey, ni semua letak sekali. Jintan manis, jintan putih, ketumbar, gula, garam, serbuk kunyit. Gaul rata. Gaul rata. Kat sini dah bau sate dah. Ni memang bahan-bahan sate. Ya, saya nak letak kunyit lagi sikit. Tambah serbuk kunyit. Okey, saya kacau dulu. Ni perap dia. Saya dah perap dah. Perut babat. Perut kain sal. Tuala. Okey, saya dah perap. Saya tambah gula sikit. Anda pun boleh terpulang pandai anda nak tahap manis dia macam mana. Kalau anda tak nak gula, sate tak nak gula, anda boleh buat sendiri. Tak payah letak gula. Okey. Ni dah tadi kan bahan dah tengok semua kan. Ni saya dah. Okey, saya ambil keputusan saya nak cocok lidi. Okey. Ni cocok lidi. Orang tokek sate pernah cakap dulu kalau nak buat sate, lidi ni rendam dalam air supaya nanti masa kita bakar dia tak patah, dia tak putus, dia tak patah, dia tak terbakar. Okey. Dulu masa mula-mula saya buat sate, ayam, daging, jarak tu nampak dia punya lidi tu. Yang lidi tu yang terbakarnya. Okey, saya cocok dulu. Jadi kita jumpa balik. Tangan saya dah cuci. Kita pakai tangan kanan.
Resipi ni anda nak tukar ayam dengan ayam atau perut tembusu, daging pun boleh kambing pakai resipi ni. Kalau anda tak suka perut ni, anda boleh tukar ayam, daging atau kambing. Okey. Jadi ni dah saya dah cocok. Ni dah tak nampak lidi kan. Okey, macam ni. Cocok dia. Saya letak 3. Kalau letak 4 sampai sini pula tak boleh nak pegang. Sebab saya potong besar. Okey, saya buatkan semua. Jadi kita jumpa balik. Dah siap, kita jumpa. Saya dah cocok ni ah. Cocok dah. Cocok dah. Dapat 51 cocok. Kalau RM2 dekat luar dah RM100. Okey, saya nak perap dah. Nanti saya dah perap satu hari, nanti baru bakar. Ni siram dengan minyak apa tu? Minyak kelapa. Okey. Besok kita bakar dia. Okey? Jumpa besok. Ni dah perap 24 jam. Lebih 24 jam. Kalau dah perap 24 jam lebih sedap juga lah. Dia punya bumbu-bumbu tu kan masuk semua dekat dalam perut tu. Perut atau ayam atau daging atau kambing. Okey? Ni. Saya bungkus macam ni. Macam orang sate. Okey, macam ni. Jom kita bakar. Kita bakar. Dia kan ni juga ya. Ni minyak campur dengan air. Dengan serai. Serai tu kita buat macam untuk macam sapu sate tu nanti. Kalau kita pakai arang lah kan. Okey, jom kita bakar. Jom kita mula bakar. Sebelah sini boleh, tapi biarlah kita buat macam tu je. Kita balikkan. Okey, jadi kita jumpa balik. Dah garing. Dia bergaring-garing. Dah garing. Panas. Okey, dah masak. Kita plating. Okey, kita guna, kalau ada kuah kacang boleh pakai kuah kacang. Okey, ni saya guna salad bulat. Timun. Apa tu? Bawang. Benda yang bakar mesti kena makan dengan bawang. Bawang mentah dengan timun mentah. Kalau anda pakai arang.
Okey. Ni dia. Selamat mencuba ya resipi daripada masak apa kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum.